Bagi merealisasikan keperluan dan aspirasi mahasiswa, kerajaan negeri boleh memperkukuh beberapa agenda utama, antaranya memperluaskan sokongan terhadap ekosistem inovasi dan penyelidikan, memperkukuh kerjasama strategik antara institusi pendidikan dan industri bagi menyediakan lebih banyak peluang latihan industri berkualiti dan memperluaskan inisiatif kebajikan dan kesejahteraan mahasiswa termasuk bantuan pendidikan bersasar, sokongan kesihatan mental, pembangunan kepimpinan belia dan akses pembelajaran digital yang lebih saksama. Selain itu, kerajaan negeri akan mewujudkan platform libat urus berterusan antara kerajaan negeri dan mahasiswa agar suara anak negeri Selangor dapat diangkat dalam proses penggubalan dasar, pembangunan komuniti dan agenda pembangunan negeri. Sesungguhnya pelaburan terhadap pembangunan mahasiswa merupakan pelaburan jangka panjang terhadap masa depan negeri dan negara. Jika bakat, idea dan potensi anak muda dapat digilap dengan baik, maka kita bukan sahaja mampu melahirkan graduan yang kompeten, tetapi juga generasi pemimpin yang berintegriti, progresif dan berdaya saing di peringkat global.